Okey, selamat datang. Untuk kupasan kali ini, kita akan tengok satu dokumen sejarah yang memang sangat berpengaruh dan juga sangat kontroversial, The International Jew, yang selalunya orang kaitkan dengan Henry Ford. Tujuan kita di sini adalah untuk mengkajinya secara objektif. Anggap saja ia macam satu artifak propaganda, supaya kita boleh faham betul-betul apa hujah yang cuba disampaikan dan kenapa ia boleh jadi begitu popular pada zaman tu. Jadi, analisis kita akan tertumpu sepenuhnya pada hujah dan tema yang ada dalam teks ni. Kita akan layan ia seolah-olah macam artifak sejarah untuk kita faham macam mana sesebuah propaganda itu dibina pada era tersebut. Baiklah, supaya kita betul-betul faham cara pemikiran teks ni, kita akan pecahkannya kepada 5 bahagian utama. Kita akan mula dengan masalah apa sebenarnya yang ia cuba selesaikan. Lepas tu, kita tengok macam mana ia definisikan persoalan Yahudi. Kemudian kita akan lihat pula lingkungan pengaruh yang didakwa, kerangka protokol yang menjadi asasnya, dan akhir sekali, apa matlamat utama yang digariskan. Jom kita mulakan dari awal sekali. Macam mana sebenarnya teks ini sampaikan tujuannya kepada pembaca? Teks ni memang terus terang. Daripada subtajuknya sendiri, masalah paling utama di dunia, ia terus meletakkan apa yang dipanggilnya sebagai persoalan Yahudi sebagai satu-satunya krisis global yang paling genting. Jadi dari awal lagi, nadanya dah ditetapkan, sangat mendesak. Jadi, apa sebenarnya motivasi di sebalik penerbitan ni? Dalam karyanya sendiri, Ford mendakwa yang dia nampak ada kemerosotan ketara dalam masyarakat Amerika dan dia percaya semua masalah ini puncanya boleh dikesan kembali kepada satu sumber kaum. Ini membawa kita kepada isi utama hujah teks ni. Macam mana sebenarnya ia mentakrifkan masalah ni? Semuanya berpusat pada satu konflik ideologi yang sangat jelas. Dan dekat sinilah hujahnya menjadi lebih terperinci. Teks ni bertegas yang masalahnya bukan tentang orang Yahudi itu sendiri atau agama mereka, tapi tentang pengaruh sesuatu yang ia panggil idea Yahudi terhadap cara hidup orang Amerika. Di sinilah kita nampak konflik asas tu dibentangkan. Teks ni macam bahagikan kepada dua. Satu pihak, ia gambarkan idea Anglo-Saxon sebagai idea untuk membuat sesuatu. Maksudnya kreatif, membina, ada rasa bangga dengan hasil kerja dan kualiti. Tapi di pihak yang satu lagi, ia letakkan idea Yahudi sebagai idea untuk mendapat sesuatu, yang digambarkan sebagai semata-mata urus niaga, hanya fikir pasal keuntungan duit. Okey, jadi di mana sebenarnya pengaruh idea Yahudi ini didakwa berleluasa? Teks ini telah kenal pasti beberapa bidang utama dalam masyarakat. Menurut teks ni, pengaruh yang didakwa itu sangat meluas. Ia senaraikan hampir semua tiang seri masyarakat, daripada kewangan dan industri sehinggalah ke media, sekolah, gereja, malah dunia hiburan. Teks ini beri perhatian khusus kepada bidang pendidikan. Ia mendakwa ada strategi 2 langkah. Pertama, mensekolarkan sekolah awam dan kemudian menyahudikan universiti. Ini pada dasarnya cara untuk mempengaruhi pemikiran generasi akan datang. Jadi, macam mana kawalan ini didakwa berlaku? Teks ini membuat satu perbezaan yang penting. Ia bukan konspirasi individu-individu yang berpakat secara rahsia, tapi sesuatu yang digambarkannya sebagai konspirasi objektif yang didorong oleh kelekatan perkauman yang kuat. Hujah ini kemudiannya disokong oleh satu dokumen yang agak terkenal, Protokol Para Cendekiawan Zion. Teks Ford ni membentangkannya seolah-olah ia adalah pelan tindakan strategik untuk semua yang kita bincangkan tadi. Dalam konteks buku Ford ni, protokol digambarkan sebagai plan induk untuk dunia. Matlamat yang didakwa tu ringkas je, untuk menundukkan populasi bukan Yahudi di dunia dan menumbuhkan satu kuasa global yang baharu. Dan inilah kaedah yang didakwa digariskan oleh protokol. Ia satu proses 4 langkah. Pertama, suntik idea-idea liberal yang memecah belahkan. Kedua, kelirukan orang ramai dengan teori-teori yang bercanggah. Ketiga, pecah belahkan masyarakat kepada puak-puak yang saling bermusuhan. Dan akhir sekali, bila dah huru-hara, ambil alih kawalan. Untuk menyokong dakwaan ni, teks tu memetik terus daripada protokol, kononnya ada strategi jangka panjang untuk memecah belahkan yang dah berjalan berabad-abad lamanya dengan sengaja membangkitkan kebencian agama dan kaum. Semua ni membawa kita kepada matlamat akhir, the end game. Apakah sebenarnya objektif utama yang didakwa oleh teks ni di sebalik semua ini? Dan matlamat akhirnya seperti yang dihuraikan oleh teks itu adalah untuk menubuhkan satu entiti global yang tunggal dan berkuasa, sebuah kerajaan super. Sekali lagi, teks ini mementik protokol untuk terangkan macam mana kerajaan super ni akan wujud. Apa yang menarik, ia tak digambarkan sebagai satu penaklukan tentera, tapi sebagai keadaan di mana negara-negara terpaksa menyerahkan kuasa mereka secara sukarela untuk elak daripada keruntuhan.
Teks ni juga cuba kaitkan matlamat ni dengan tokoh-tokoh sebenar. Dengan memetik Theodore Huxley, ia seolah-olah menggambarkan satu strategi serampang dua mata, mencetuskan revolusi dari bawah sambil menggunakan kuasa wang dari atas, di mana kedua-duanya didakwa menuju ke arah matlamat yang sama. Jadi kita dah pun leraikan hujah-hujah yang dibina dalam The International Jew. Bila kita faham semua ni, ia bukan sekadar pasal belajar sejarah kan? Ia buat kita terfikir satu soalan yang lebih besar. Macam mana sebuah propaganda yang disusun rapi macam ni, tak kisahlah dari mana datangnya atau betul ke tak, boleh beri kesan yang begitu besar pada peristiwa dunia. Dan macam mana ia boleh menyumbang kepada antara episod-episod paling gelap dalam sejarah manusia. Itulah persoalan yang perlu kita renungkan.